Mat tahun 6. Tukar 7 1/4 juta kepada nombor bulat. Okey, mula-mula awak tukar dulu 7 1/4 ni kepada bentuk perpuluhan. Bentuk perpuluhan, uh, awak bahagi 1/4. 1/4. 1/4 sini tak dapat sifar, turun sifar. 1, awak naikkan titik, boleh turunkan sifar. 10/4, 2, 2 dah 4, 8. Baki 2, turun sifar. 20/4, 5, 5 dah 4, 20, tak ada baki. Okey. Jadi, 1/4 ni sifar 0.25. Dekat depan ni, 1/4 ni, 1/4 ni adalah sifar 0.25. Depan ni ada 7 kan? 7 tambah sifar 0.5 dapat 7.25 juta. Okey, jadi maksudnya dekat sini adalah 7/1/4 juta ni adalah sama dengan 7.25 juta dalam bentuk perpuluhan. Sekarang 7.25 juta ni dah dengan 1 juta. Okay, nak tukar pada nombor bulat kan? Maka 7.25 kita gerakkan titik 6 kali mengikut bilangan sifar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 40 letak sifar. Maka kita akan dapat 7.250.000.